Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dani Shanaki bin Muhammad Syazani. Saya dari TV PSS SK Poliscamp. Saya ingin melaporkan aktiviti Majlis Ihya Ramadan yang diadakan pada 27 Mac 2025. Assalamualaikum Ustaz. Boleh Ustaz nyatakan serba sedikit apakah objektif utama program Ihya Ramadan ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara objektif utama program yang kita adakan, yang pertama adalah untuk kita menghidupkan amalan Ihya Ramadan, untuk memperkenalkan amalan ini pada murid-murid, untuk kita hayati sepanjang bulan Ramadan. Yang kedua, untuk kita memperbanyakkan amal ibadat kita sepanjang bulan Ramadan dengan kita menganjurkan tazkirah setiap hari pada waktu rehat. Dan yang ketiga, untuk kita memperkukuhkan lagi ukhuwah dan silaturahim, mengeratkan hubungan dan kasih sayang yang di mana kita mengadakan sumbangan sempena Ramadan pada setiap hari. Antara objektif lah. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan Guru Besar. Apakah harapan pihak sekolah untuk murid-murid SK Poliscamp setelah berakhirnya Ramadan ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Karim. Alhamdulillah, kita berada di hari terakhir persekolahan sebelum kita menyambut Aidilfitri. Jadi harapan saya untuk warga, anak-anak warga SK Poliscamp, setelah sebulan kita melalui bulan Ramadan yang penuh barakah, penuh rahmah, penuh keampunan, saya mengharapkan agar anak-anak SK Poliscamp dapat melalui dan meneruskan amalan-amalan yang baik yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Jadikanlah amalan-amalan seperti memberi salam, bersedekah, menghormati rakan-rakan, menghormati guru-guru sebagai satu amalan yang berterusan. Jadikanlah amalan ini menandakan anak-anak SK Poliscamp anak-anak yang baik lagi cerdik. Selamat menyambut Hari Raya. Assalamualaikum Cikgu. Apakah pandangan Cikgu tentang program Ihya Ramadan dalam membentuk sahsiah dan akhlak murid? Baik, Alhamdulillah, hari ini kita ada program Ihya Ramadan yang menunjukkan pada program khatam Quran. Okey, salah satunya adalah dia membentuk murid supaya lebih berpribadi mulia dan lebih berdisiplin dalam menunaikan tanggungjawab sebagai seorang Islam, yang mana mereka akan belajar membaca dengan cara yang baik, meraihkan hukum tajwid dalam Al-Quran dan melaksanakan dalam kehidupan seharian, mengamalkannya sebagai seorang saksiah Islam yang terpuji. Okay, jadi setakat ini saya rasa untuk perkembangan murid-murid SK Poliscamp, yang mana murid ini dia sungguh-sungguh dalam membaca, meraihkan dan menunaikan tanggungjawab sebagai seorang Islam. Itu saya puji sangatlah. Tahniah juga untuk awak kerana berjaya khatam. Khatam tak? Khatam. Alhamdulillah. Tahniah untuk awak. Terima kasih. Bagaimanakah suasana di sekolah sepanjang
bulan Ramadan berbanding bulan-bulan lain? Assalamualaikum, saya Adriana Zulaika. Sepanjang bulan Ramadan, terdapat pelbagai aktiviti yang dijalankan seperti tadarus Al-Quran, derma ikhlas dan pelbagai pertandingan yang menarik yang dijalankan. Kami, sebagai murid-murid, sangat teruja dan seronok. Sekian info daripada TV PSS SK Polis Camp. Terima kasih kerana menonton.